Adik suka menjahit dan kini dia merupakan seorang usahawan PTG. Mak mesti suka baju yang adik buat ni. Minta maaf, Mak. Ni je yang adik mampu. Alung pula merupakan seorang usahawan wanita yang berjaya. Tahun ni, Alung ingin membelikan baju raya eksklusif untuk Mak. Assalamualaikum. Mak. Oh, Mak. Mak ni. Waalaikumsalam. Masuklah. Salam. Halo. Mak. Ya Allah, nak mak raya. Ayah rindunya. Mak, apa khabar Mak? Sihat ke? Ya Allah, anak mak. Alung. Rindunya mak. Allahu Akbar. Ha, jom. Salam nenek. Cucu nenek besar dah. Mai menantu kesayangan mak. Jom, dah masuk waktu berbuka ni. Mari jom kita. Cepat, jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak ni lauk Mak masak, Mak. Banyaklah, Mak. Ni kan semua lauk kesukaan Alung. Mak masak untuk anak kesayangan mak. Terima kasih, Mak. Sama loh. Mak nak tu, Mak? Boleh nak loh. Terima kasih. Ha, menantu. Sama. Mak lauk, Mak. Ambil lauk. Nampak? Makan? Orang dulu. Sedap Mak masak, Mak. Tambah Long, tambah. Zul, tambah Zul. Dik, lagi mana? Dah kenyang lah, Lu. Sikit je makan tu. Apa ada makan lah? Pula. Mak, kenapa adik tu? Zul. Ya, Tuan Haji. Bila sampai? Petang tadi sampai. Sihat Zul Alhamdulillah. Lagi usul apa? Sila. Sekali. Jumpa sana, jumpa sana. Jawab. Baik. Okey, baik. Hati-hati, Tuan Haji. Mak. Adik ada surprise untuk Mak. Ni adik jahit sendiri tau untuk Mak. Cantiknya. Cantik kan? Terima kasih anak mak. Sama-sama. Terima kasih adik. Mak cuba tengok ni. Adik jahit sama macam Mak ajar tau. Nampak tak jahitan dia kemas kan, Mak? Ya. Mak suka tak? Mak suka, Dik. Nanti Mak Terima tahu. kasih. Ya, baik, Dik. Mak suka adik. Mak, baju raya Mak tahun ni jenama mahal. Nampak tak? Tapi cantik lah. Of course. Cantik kan? Tengok ni. Ada rambut Cantiknya rambut. lu. Ya, Mak. Memang untuk Mak. Mak seorang je pakai baju dah ni. Dah lambat dah ni. Okey, jom kita nak almari, Mak. Mak ni macam tak sayang aku je. Bila aku balik, Mak tak sambut pun macam Alung balik. Waktu makan pun, Mak tak layan aku. Apa kurangnya aku ni? Allahu Akbar. Mana Mak ni, Long? Cantiknya, Long. Sorry, Long. Alung beli kat mana? Gelang raya. Itulah cantik. Alung beli sendiri ke? Dapat projek. Oh, iya ke? Tanya abang. Adik belikan Mak baju jenama apa? Tak ada jenama pun, Long. Adik jahit sendiri je. Apa kelas kau ni, Dik? Mesti Mak akan pakai baju yang Alung belikan. Confirm. Mahal kot. Oh, ya ke, Long? Yelah. Kita tengoklah nanti kan. Long.
Tu mak macam nak keluar dah tu. Wah, boleh siap. Dek, tu ke baju yang adik jahitkan untuk mak? Bukan. Baju yang adik jahit, warna sama dengan baju adik ni. Alung punya kot. Tak, Alung belikan mak baju yang jenama mahal tu. Tapi ni mahal juga, Long. Nampak mahal tu. Tanyalah. Mak, baju ni siapa belikan untuk mak ni? Siapa beli ke mak? Adalah menantu kesayangan mak. Apa kena dengan abang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya lah bakal ayah baru kamu semua. Ayah? Mak kenal bakal ayah kamu ni. Menantu kesayangan mak yang kenalkan. Baju ni bakal ayah kamu yang belikan. Tapi tak apa. Alung dengan adik bagi baju kat mak tu, mak pakailah raya kedua dan raya ketiga. Nanti awak belilah baju warna yang sama. Dah beli. Okey, jomlah kita bergambar semua. Okey, ready semua. Kasih sayang ibu tiada bandingan. Tidak diukur dengan harta, tidak ditimbang dengan darjat. Baginya, setiap anak adalah permata, sama berharga, sama disayangi, sama didoakan dalam sujudnya setiap hari. Namun, dalam usianya yang semakin senja, ada rindu yang sering terpendam. Ada doa yang tak pernah terhenti. Di hari yang mulia ini, pulanglah, genggamlah tangannya,